Ada tak siapa kat sini yang suka sangat hilangkan kunci? Kunci rumah, kunci kereta, jom saya bagi tips macam mana nak senang cari. Inilah dia guys, device untuk korang cari kunci rumah, kunci kereta korang yang hilang. So, korang kena letak kunci ni dengan device ni sekali. So, senang lah. Kalau dia hilang, korang tak perlu lagi cari satu rumah. So, korang boleh cari menggunakan korang punya smartphone. Dekat dalam smartphone ni, korang boleh install dia punya app. Nama dia adalah iSearching ataupun iTag. Dia ada dua jenis app yang korang boleh guna. Dua-dua pun okey je. Okey, kita dah pun pair dengan dia punya app. Tengok kita boleh alamkan dia daripada kita punya app ni. Contohlah kunci ni hilang tak tahu kat mana. So, kita kena turn on Bluetooth dan kita connect dengan iTag ni. So, nampak tak? Bila saya klik je, alarm dia akan berbunyi. So, dekat sini juga kita boleh tengok dia punya battery level. So, in case battery level dah low, kita boleh tukar. Sebab dia bagi sekali dengan battery extra dekat sini. So, guys, kalau korang hilang device korang, korang senanglah nak cari lepas ni. So, guys, ni dah tahun 2023. Jadikan teknologi ni salah satu daripada kehidupan kita. Follow for more.